Qabil Irfan DISEPANG Moto4 Asia Cup Race 1. Misi bermula, harapan Malaysia terus menyala. Begitulah tajuk konten kali ini. Guys, kalau ini kontennya agak istimewa kerana kita datang ke Litar Sepang lihat sendiri. Untuk itu, lihat video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe. Okay, let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Driven by Passion Motorsport. Hari ini saya berada sendiri di Litar Antarabangsa Sepang menyaksikan perlumbaan Idemitsu Moto4 Asia Cup Race 1. Suasana di Litar cukup luar biasa. Bunyi enjin Moto4 dan semangat para pelumba muda benar-benar membuktikan bahawa inilah pentas melahirkan bintang MotoGP masa depan. Qabil Irfan datang ke pusingan Sepang dengan keyakinan tinggi selepas mempamerkan prestasi memberangsangkan sepanjang musim 2026. Dalam sesi latihan bebas malam, beliau juga muncul antara pelumba terpantas, sekaligus memberikan keyakinan kepada penyokong Malaysia bahawa beliau mampu bersaing di permukaan hadapan. Perjalanan perlumbaan race 1, apabila lampu hijau dipadamkan, semua pelumba terus berlumba rapat menuju selektor pertama. Qabil Irfan mempamerkan permulaan yang tenang dan penuh disiplin. Di Sepang, setiap kesilapan kecil boleh menyebabkan kehilangan beberapa posisi. Qabil memilih pendekatan yang matang, menjaga rentak perlumbaan, mengurus tayar dan sentiasa mencari peluang untuk memintas dengan selamat. Beliau berdepan saingan sengit daripada pelumba Jepun, Thailand dan Indonesia, namun tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi sepanjang perlumbaan. Walaupun tekanan sangat tinggi, Qabil terus berjuang sehingga ke garisan penamat tanpa mudah menyerah. Sepanjang perlumbaan, Qabil Irfan sentiasa hadapan sehinggalah ke lap penamat. Apakah pandangan kami? Pada pandangan kami, perkara paling penting hari ini bukan sekadar kedudukan penamat. Apa yang lebih menarik ialah kematangan Qabil Irfan ketika membuat keputusan di atas motosikal. Beliau semakin bijak memilih masa untuk menyerang dan masa untuk mempertahankan kedudukan. Ini adalah ciri seorang pelumba yang sedang berkembang menuju ke peringkat lebih tinggi. Sepang merupakan litar yang memerlukan keberanian, kecergasan dan strategi. Qabil telah menunjukkan bahawa beliau mempunyai ketiga-tiga elemen tersebut. Sebagai rakyat Malaysia, kita patut terus memberikan sokongan kerana perjalanan menuju MotoGP bukan dibina melalui satu perlumbaan sahaja, tetapi melalui pengalaman yang dikumpulkan setiap minggu. Ramalan Race 2 esok. Race 2 lazimnya lebih mencabar. Semua pelumba sudah mempunyai data daripada Race 1 dan akan melakukan perubahan pada tetapan motosikal. Saya menjangkakan Qabil Irfan akan tampil lebih agresif sejak awal perlumbaan. Jika beliau mendapat permulaan yang baik, berjaya berada dalam kelompok hadapan dan mengelakkan sebarang insiden pada pusingan awal, peluang untuk mencabar podium adalah sangat terbuka. Saya juga menjangkakan perlumbaan esok akan berlangsung lebih rapat berbanding Race 1 kerana setiap pelumba kini sudah memahami rentak lawan masing-masing. And now, ladies and gentlemen, please stand up to listen the national anthem of the winner, Malaysia.
Sebagai penutup, bolehlah disimpulkan begini. Apapun keputusan hari ini, semangat juang Khabil Irfan telah membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Perjalanan masih belum selesai. Selain seperdana peluang baru untuk memburu keputusan yang lebih baik. Semoga Khabil Irfan diberikan perlumbaan yang lancar, selamat dan berjaya menaikkan jalur gemilang di pentas Moto4 Asia Cup. Saya akan terus berada di Sepang untuk membawakan perkembangan terkini kepada anda. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas liputan eksklusif daripada Driven by Passion Motorsport. Driven by Passion because motorsport is more than racing, it's a passion.